Ayah, masak apa tu? Hari ni kita masak gulai ikan Kelantan. Menu ni boleh dikatakan wajib ada dekat kedai pada waktu pagi selain kita jumpa nasi kabu dan nasi dagang. So mula-mula kita rebus dulu ikan dengan asam keping dan garam sampai masak. Kalau ni ikutkan menu kita gunakan ikan air, tapi kalau tak ada tu nak gunakan ikan lain pun boleh. Sementara tu kita kisarkan bawang besar, bawang putih, halia, lengkuas, kunyit, cili hijau dan masukkan sedikit air, kisarkan sampai lumat. Lepas tu kita panaskan minyak, masukkan bahan kisar tadi, masukkan cili kisar mengikut kepedasan. Lepas tu kita tumiskan dia agak kering dan pecah minyak. Boleh masukkan santan, nak sedap lagi boleh gunakan santan fresh. Gaulkan dan masakkan seketika. Lepas tu boleh masukkan isang keret, sedikit air rebusan ikan, masakkan seketika sampai dia mendidih. Boleh masukkan ikan yang kita rebus tadi. Lepas tu kita boleh masukkan asam keping. Lepas tu kita boleh masukkan air rebusan ikan tadi ikut atas cita rasa kuah masing-masing. Perasakan dengan garam. Gaulkan dia seketika sampai sebati. Lepas tu kita boleh masukkan timun, kacang panjang, masukkan cili padi. Kalau ada risotto boleh masukkan. Masakkan seketika sampai semuanya masak. Kalau dah ada gulai ikan ni tak ada sambal belacan, tak kena lah tu dia. So kita kisarkan cili padi, masukkan cili merah besar, belacan bakar, perahan air limau. Masukkan juga garam dan gula, lupa pula nak ikut tadi. Lepas tu siaplah menu kita untuk hari ni. Gulai ikan Kelantan, sambal belacan dan ulam-ulaman. Untuk gulai ikan ni kalau nak sedap lagi, boleh rebus dulu ikan tu sehari sebelum kita nak masak. Biar masam dan masin tu serap dari si ikan tu. Baru sedap nak masak nanti. Jom makan.